Sakit perut lah. Sekejap tak Sarah, aku nak pergi tandas tak? Okey. Apa peribahasa yang cikgu ajar kat sekolah tadi tu Aina macam dah siap je. Apa ni? Surat apa ni? Buat Sarah. Aku dah lama pendam rasa ni. Kadang-kadang aku rasa kau ni menyakitkan hati je. Tapi aku tetap sabar. Amboi, apa ni dia cakap aku menyakitkan hati dia? Lega pergi tandas. Sarah, nak tak weekend ni kau datang rumah aku, kita siapkan kerja ni dekat rumah aku? Nak tak? Tak nak lah. Sarah, kenapa macam kau tak nak layan aku je? By the way, kau dah baca dah ke Sarah surat yang aku tulis? Surat yang kau kutuk aku tadi tu. Aku tak sangka kau macam ni, Aina. Akan tak kau ambil aku tak? Sarah, yang tu bukan surat kutuk kau lah. Apa yang kau nak rapikan lagi? Tenang-tenang kat situ kan? Tapi surat ni aku baru belajar cerpen. Yang ni tentang luahan nanti aku. Nama dia Sarah tapi dia bukan kau. Ada je kau ni. Terang-terang nama aku kat situ kan? Sarah kan? Sarah, kenapa duduk seorang-seorang termenung dekat tempat ni? Tak balik lagi ke? Sebenarnya cikgu, saya gaduh dengan Aina. Saya salah faham tentang surat dia. Kamu kan kawan baik dengan Aina. Dan kamu tahu Aina seorang penulis cerpen. Kadang-kadang penulis ni, dia meluah melalui watak. Sekarang ni saya serba salah sangat dengan dia, cikgu. Cikgu harap kamu dengan Aina dapat runtuhkan ego sama-sama, okey? Baik, cikgu. Cikgu balik dulu. Aina, aku minta maaf tau sebab aku terlalu cepat marah. Sorry tak sebab aku tengok tu tanpa tanya kau. Tak apa, salah aku juga sebab tak letak tanda karya cerpen kan dekat situ. Tapi aku gembira sebab kau peduli juga dekat aku. Kawan? Kawan sampai bila-bila.